Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 7 hari bulan 8 2019. Saya sekarang berada di IPD Klang Selatan, daerah Klang, di mana saya telah membuat beberapa laporan polis berkenaan dengan isu yang saya viralkan baru-baru ni, berkenaan dengan isu peniaga bergasing di sekitar Bandar Klang, terutama di Port Klang dan juga Kebun Jawa, di mana saya telah mendapat banyak ugutan seperti ingin menembak saya sampai mati, membunuh seluruh ahli keluarga saya. Jadi saya terpaksalah membuat laporan polis demi keselamatan keluarga saya dan saya. Tapi tuan-tuan, saya nak jelaskan kat sini kepada semua yang menonton video ni, saya nak maklumkan bukan saya yang berada yang menjadi lelaki yang dalam video. Yang baru-baru ni ada orang kata saya adalah lelaki yang pukul warga Aceh. Yang baru-baru ni saya pun tak pernah tengok. Cuma baru pagi tadi saya tengok video tu, orang mengatakan itu adalah saya. Itu bukan saya. Jadi saya telah buat satu lagi laporan polis berkenaan yang mengatakan itu adalah bukan saya dalam video itu. Kekerasan bukan cara saya. Bukan cara saya untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya nak beritahu kat sini, walaupun macam-macam agutan pun sekalipun, ini tidak akan melemahkan semangat saya. Kerana apa? Apa yang saya buat ini adalah untuk kepentingan rakyat negeri Selangor, rakyat warga Klang, dan juga sekali khas untuk kawasan-kawasan yang berada di Kampung Jawa maupun di kawasan Port Klang. Ini yang saya nak bagi tahu. Kalau dulu saya buat di Port Klang, YB Azmizam datang jumpa dengan saya, memberikan sokongan. Kita orang memang berbeza politik, tapi untuk rakyat tak ada masalah. Begitu juga saya, kerana apa saya berani buat, kerana apa saya percaya, di mana sekarang saya berada di kawasan Kampung Jawa, iaitu di kawasan ahli parlimen Kota Raja, iaitu Menteri Mat Sabu. Dia tu ahli parlimen saya, okey? Saya mengundi di parlimen Kota Raja. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ni, saya percaya dan saya yakin Tuan Haji Mat Sabu bersama dengan saya dalam menyelesaikan hal-hal macam ni. Kita orang bezakan, ketepikan perbezaan politik, berideologi politik, ketepikan perbezaan, tak ada masalah. Tapi demi untuk rakyat Malaysia, rakyat Selangor dan juga rakyat warga Klang, benda ni kita ketepikan semua, tak ada masalah. Itu saja sebenarnya saya kata. Tapi apa yang saya nak beritahu kat sini, YDP dan juga ahli Majlis Pemberantasan Klang, tolonglah ambil tindakan. Kerana apa? Takkan nak tunggu sampai saya mati dulu baru kau tergigit ambil tindakan. Tolong. Tolong ambil tindakan. Saya dah buat 2 laporan polis pada semalam dan juga pada pagi ini. Ini yang saya kena hadap. Untuk membetulkan apa yang kamu lakukan, ini yang saya kena hadap. Wajar ke saya diperlakukan seperti ini sekali? Menerima ugutan. Tak perlu saya rasa saya nak cakap macam mana lah. Perasaan saya ketika ni marah tahu dengan apa saya terima. Tapi demi rakyat negeri Selangor, untuk orang Klang, untuk orang Kampung Jawa dan Port Klang, saya sanggup hadap. Tak ada masalah. Sampai saya nak beritahu, tidak sesekali perkara ni akan melemahkan, akan melunturkan semangat saya. Kerana saya yakin anda semua bersama dengan saya. Terima kasih kepada semua yang memberikan sokongan, yang mendoakan keselamatan saya di atas apa yang saya buat selama ini. Terima kasih banyak. Khasnya kepada Tuan Haji Mat Sabu, Menteri Pertahanan, tolonglah saya, bantulah saya selaku ahli Parlimen Kota Raja dan juga Menteri Pertahanan. Bantulah kami. Khususnya di kawasan Kampung Jawa ni penuh dengan peniaga-peniaga bergasing. YDP, awak lihat video saya ni, tolonglah. Ahli majlis, terutamanya pada bahagian pelaksanaan, tolong. Tolong. Jangan sampai saya dia hilang nyawa baru kamu hege nak ambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.